Saya ingin kongsikan tips belian emas untuk penyimpan dan pelabur emas supaya mereka dapat melihat belian emas ini adalah pelaburan yang mudah dan juga berkesan. Strategi ini dipanggil pendekatan memandang ke hadapan atau dalam bahasa Inggeris dipanggil forward looking approach. Apa maksudnya? Apabila Anda membeli emas sekarang, Anda perlu lihat pada potensi kenaikan harga emas pada masa hadapan. Lebih jauh Anda pandang, lebih baik. Jika ditakdirkan Anda terbeli pada harga tinggi, kemudian tiba-tiba harga emas menurun, Anda akan melihat potensi harga emas pada 2 tahun ke hadapan atau 5 tahun ke hadapan atau 10 tahun ke hadapan. Anda tidak akan merasa sedih atau menyesal apabila harga emas jatuh. Anda hanya perlu ingat bahawa Anda membeli emas sekarang kerana Anda nampak potensinya dalam jangka masa panjang, bukan dalam tempoh 1 atau 2 bulan dari tarikh belian emas. Simpanan emas bersama dengan Public Gold patuh syariah, mudah dan telus. Untuk bermula, Anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun Public Gold Anda secara percuma. Saya akan membimbing Anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas Anda.